Hi, I'm Syamad and hari ni aku nak buat unboxing antara paling gila sekali dekat channel ni sebab ada satu barang ni dulu harga dia pernah melebihi RM200,000. So kalau hangpa nak tengok barang apa tu, kena tengok video ni sampailah habis. Okay, so untuk first item, macam biasa, kalau hangpa tengok saiz ni, selalunya mungkin hangpa tahu lah. Tak berat sangat. And sebenarnya aku minta ingat barang apa aku beli sebab benda ni kan baru-baru ni aku belilah. Ada setengah yang baru aku beli, tapi ni aku rasa dah lama dah aku beli. And then, kita tengok barang apa. So sebenarnya aku tak pasti hangpa lagi suka buat unboxing yang barang aku dah buka and then aku dah ni ataupun daripada kotak. Nanti apa boleh komen kat bawah ha. Oh bagus lah seller ni. Bagus. Sebab double box. Dah lah double box. Bagi macam ni pula wrapping paper. Okay. So kita kena unboxing pula. Oh. Kotak pun smart tau. Okay. So barang apa ni? Kotak Nike biasa. Label dia saiz aku Nike. Okay. Clock per side. So kasut ni aku tak tahu okey ke tak okey. Aku first time beli and nak pakai. Nak pakai dijadikan macam slipper lah sikit. So nak tengok barang apa. Okay. So dia macam foam posite. Dia lukan foam posite semua. Foam posite susah nak pakai sebab dia keras and tinggi, high cut. Tapi ni dia dah buat macam mule dah. Macam Birkenstock Boston tu, tapi ni versi macam modern sikit lah. Yang ni memang sedap lah, sedap. Retail dia aku rasa macam 600 lebih ataupun 700 lebih. Kalau foam lagi lah 1000 lebih. Tapi aku rasa ni masuk outlet, orang mungkin tak suka. And aku rasa macam 200 lebih kot. Aku tak ingat, nanti apa-apa aku akan share kat bawah info. Kotak biasa saja tapi Shun tu, serius Shun. Just kat sini tulis Nike Flight System Foam Posite Technology. So foams ni dah lama dah lah teknologi dia. Just that kali ni first time dia buat jadi mule. So colour dia macam colourway apa ni ya? Colourway Light Army Platinum Violet. So kalau hampa kenal aku, memang aku sukalah kalau colour-colour macam army sikit ni kan. Tengok sat. Actually tapi dia snug lah. Dia memang snug. Dia rasa dia punya ketat tu. So actually aku tak tahu aku sesuai ke tak sesuai tu. Walaupun UK 12, aku ambil one size bigger, tapi aku rasa dia macam aku rasa tak boleh pakai lah kasut ni. Dia okey, tapi dia ketat tu. Aku rasa dia more tu macam slim lah. Nampak very very ketat lah. Ketat tight sikit lah. So tengoklah, mungkin aku tak boleh pakai dah kot, aku rasa. Mungkin dia macam kalau orang yang kaki dia slim sikit okey. Tapi it's okay. Aku suka. Cuma sizing dia aja. Sayang lah. Dah okey dah. Sebab aku dah plan untuk buat pakai hari-hari. Pakai macam nak pergi keluar mana-mana dekat-dekat kan. Nak pergi lepak mamak ke apa. Tapi too bad. Aku rasa nanti aku akan try lagi lah without socks. Mungkin okey sikit ke tak kan. So apa pendapat hampa? Ada siapa-siapa suka kasut macam ni tak? Tapi kalau hampa nak beli kasut macam ni, make sure that hampa try dulu doh. Aku tak pernah try sebab UK 12 pun susah nak dapat. So bila dapat aku beli lah. Tapi tak. So okay. So kita move ke second item. Okay. So yang ni daripada, aku rasa daripada mana ni? Daripada California. Mungkin daripada Essence kot aku rasa. So dia ada macam Fear of God ni. Sekarang aku tak pasti orang masih suka ke tak suka. Tapi aku still suka. Cuma Jerry Lorenzo orang kata macam tak ada idea lah. Sebab keep on doing the same thing kan. Tapi nama dia apa? Essentials kan. So hijau lagi sekali lah. So aku rasa macam cun lah. Kain dia apa semua macam cun. Depan dia just Fear of God, Essentials. Tak ingat aku beli bila. Colour dia cun. Aku suka. Colour dia macam colour hijau. Aku tak tahu nak kata military green ke apa.
Tapi dekat sini just a label, Essentials punya label. And size, oh cantik ke, dia punya single stitch kat sini. Dekat sini pun single stitch dekat hem dia. So nanti aku try. Tapi belakang tak ada apa-apa, just a simple one. Just ditulis kat sini ada tag. Aku rasa tag macam Essentials Fear of God, just a rubber patch, which is quite nice jugalah. Cuma aku tak nampak lagi size dia tulis kat mana. Oh okay, tulis kat sini M. So made in mana ni? Made in Vietnam. Standard lah kan. Cuma M ni sebab sizing dia besar. Kalau tengok M ni aku rasa macam double XL. So kalau hampa beli Fear of God punya baju ni, make sure that size dia aku rasa baik hampa pilih downsize lah. Kalau tidak aku rasa akan besar gila lah. Okay, so kita move ke next item. Tak tahu barang apa, tapi aku rasa barang ni macam baru. Barang ni baru lagi, fresh lagi. Aku rasa baru release mungkin dalam 3 hari lepas, 4 hari lepas. Okay, kita tengok dulu. Mungkin betul, mungkin tak. Kita tengok saya. Punya nak cerita lah, sekarang sneakers punya lah mungkin tak hype macam dulu. So aku memang dekat app sneakers tu dapat je kasut aku. Dulu sikit macam susah lah nak dapat. And tak pernah dapat pun. Tapi sekarang ni, aku rasa sebab mungkin style change ataupun sneakers dah tak hype macam dulu. So aku dah dapat je. So tak tahu bagus ke tak bagus, tapi okay lah. Okay, benda ni baru lagi. So okay, jom kita tengok barang apa. So kalau hampa dah familiar kotak kasut apa ni, so selalunya Air Jordan 1 pakai kotak kasut ni. So hampa tak Air Jordan 1 apa ni? So siapa boleh teka, boleh tulis komen kat bawah. So Air Jordan 1 Retro Low OG, color varsity red, black, summit white. Size 12.5 lah US. So mula-mula aku tengok macam nak beli tak mau beli, nak beli tak mau beli. Lepas tu tengok-tengok slowly je size makin ni, especially size aku. And wow. Okay, cun. Okay. Sekarang ni aku tak tahu, mungkin ramai orang pula lagi suka low pada high tu. Sebab high okay nak pakai, tapi low lagi senang nak pakai. Kotak biasa aja, normal, sebab tak ada collaboration ke apa. Just a normal Jordan 1 punya kotak. Dia kata yang ni macam the OG one dulu. Tapi aku akan buat full review nanti. Just that kali ni aku just nak share dengan hampa. This is the latest pick up aku lah sebenarnya. Aku rasa dalam banyak-banyak ni, this is the latest pick up aku. Air Jordan 1 Low Chicago lah, selalu orang panggil. And daripada apa yang aku tengok ni, memang aku rasa aku akan pakai lah soon. Sooner lah aku rasa, secepat mungkin aku akan pakai. So kita move ke next item. Okay, kalau siapa yang tengok dalam video clip, video sneakerlah sebelum ni, La La Land tu, aku ada ambil barang pada Ong. So shout out to Ong, dia pergi ke Thailand. So dia pergi ke Thailand, masa tu ada collaboration di antara Billionaires Boys Club dengan Carnival. Carnival ni kat Thailand ni, kalau tengok dia punya ni pun, dia punya label pun Thailand apa semua. Carnival memang daripada kedai daripada Thailand. Dan harga dia dalam 2,190 baht sahaja, which is sebenarnya murah agak lah. And cool juga dia punya bag kan, dia buat macam apa boleh pegang kan. Jom kita tengok kat dalam dia. Carnival ni kira dekat Thailand ni memang besar weh. Aku tak pasti dia dalam streetwear ke tak. Aku rasa streetwear. And Carnival ni mungkin the biggest streetwear brand dekat Thailand. Serius. Lawa. Aku dah lama gila suka Billionaires Boys Club ni. Aku rasa more than 12-13 tahun lepas pun memang aku suka. Dulu kalau satu t-shirt macam ni aku rasa boleh cecah sampai 500-600. Tapi ni mungkin collaboration dengan Thailand, mungkin dia tak boleh mahal sangat. And plus Billionaires Boys Club tak hype macam dulu lah. So tengok, just a simple. Yang ni Spaceman. Memang selalulah Billionaires Boys Club memang dia punya trademark, ataupun dia punya ni, dia akan pakai dia punya orang ni. And then kat sini aku tak tahu dia tulis apa dalam Thailand. So siapa-siapa orang Thailand boleh explain tak apa yang dia tulis. Tapi apa yang aku assume is Billionaires Boys Club lah. Sebab dia tulis Carnival kat sini kan.
So takkan dia nak tulis Carnival kan. So mestilah Billionaires Boys Club. So okay lah, cun. Something different lah. Still dia tulis Billionaires Boys Club dalam Thai, and then dia tulis Carnival kat sini. Cun. Simple. Yang belakang tak ada apalah. Kosong je kan. Kosong. Nak tengok tag dia macam mana? Tag dia okay, dulu lain sikit. Tapi aku tak ingat lah. Dulu lain sikit, tapi sekarang dia just tulis macam ni lah. Billionaires Boys Club. So this is the OG logo. Yang ni logo tulisan yang dah ditukarkan kepada bahasa Thai. Ini just tag. Thailand punya tag. So nothing much lah. Just tulis Carnival kat sini. And then 3 bintang. Tak tahu apa dia bintang tu lah. 3 bintang. Carnival kot. So aku rasa tak ada apa dah. Yang tu je dia punya detailing lah. Nice black tee. Simple. Okay. Done. Lama dah aku tak beli BBC punya barang. Tapi aku rasa yang ni aku memang kena beli. Okay. So kita move ke next item. Should we go untuk kasut lagi tak? Okay lah. Kita go untuk kasut lagi. Sorry aku plan. Sebenarnya aku nak beli meja lagi besar tau. Actually lagi satu meja macam ni. So senang sikit. Tapi aku tak terbeli-beli lagi. Bila nak buat video baru aku macam patut beli. So yang ni aku tak tahu benda apa. Aku tak tengok pun. Aku just tahu barang yang mahal akan aku berbolas sekali lah. Biasalah standard apa YouTube punya video lah kan. So hampa boleh komen barang apa ni. Hampa rasa barang apa ni. Okay lah. Adakah sneakers ataupun benda lain? Okay. Kotak apa ni? Hampa tengok dulu. Okay. Doc Mart. So bila dah senior ni sikit. So aku dah, bukanlah, aku dah pakai juga Doc Mart. Even dulu pun aku ada pernah pakai Doc Mart. Cuma dah change ke sneakers. And then datang balik ke rasa ni. So kadang-kadang kalau hang rasa nak macam dress up sikit. So hang boleh go this footwear. Kalau nak macam rasa sneakerhead sikit boleh go this footwear. So kita tengoklah barang apa. Doc Martens, Airwalk, Neighborhood. So this is a collaboration as well. So kat sini brand dia Smith. Neighborhood Black. Itu kotak dia. Nothing much lah. Belakang apa semua. Susah pun nak cari size aku ni. So basically UK 11. Jom kita tengok. Neighborhood. Cun. So aku beli kat Waffle or Die. Shout out to Amir. Okay, harga kat sini RM1,100. Which is aku rasa still quite okay untuk Doc Mart. And collab dengan Neighborhood tu. Cantik serius. The original. Belakang aku rasa yang ni dah macam tak ada apa-apa beza. So aku just letak kat sini dulu. And then tak ada apa-apa, just bag macam ni. Yang ni biasalah. Standard. Tak silap aku kotak Doc Mart pun dulu macam ni. Cuba aku punya dulu colour lain lah. Okay. Dulu Cold Wall tu colour lain sikit lah. Yang tu pun aku dah pakai kau-kau. Cuba one thing about Doc Mart ni, first bila hang pakai, hang akan rasa sakit gila kaki. Akan rasa macam, nak balik pakai slipper saja. Tapi bila hang dah pakai selalu, tapi nak tunggu hang nak sedap tu, sakit kaki lah. And tapi okey, tapi hang pun tak boleh pakai lama-lama. Maknanya aku paling top sekali aku rasa pun dalam mungkinlah dalam 4 jam, lepas tu hang dah prefer untuk wear something else lah. Okay, so dia punya depan. Yang ni kosong, simple. Kat sini, apa boleh tengok. Smart lah. Dia very simple saja. Dia tak loud sangat. Just tulis Neighborhood, Tokyo. EST 1994. Craft with Pride. Yang tu saja untuk this left pair. Tak ada apa dah. Ini stitching dia kena putih lah. Cun. Aku suka. Cuma untuk Neighborhood punya branding just dekat insole. Yang tu saja. Dekat outsole pun tak ada. Cuma dekat sini je. Very subtle. So kadang-kadang macam high end punya ish kan. So dia pun tak mau loud sangat lah. Tapi untuk right pair dia tulis kat sini. So the same thing jugalah. Neighborhood, Tokyo, EST, Craft with Pride. So dekat dalam pun Neighborhood. So that's it. So aku rasa okay tak kasut ni. Cuma one thing baru aku realise macam a Cold Wall dia punya material lain tau.
Material the best sebab bila hang pakai banyak kali pun dia tak nampak crease. Tapi untuk this pair aku rasa, sebab dia macam pakai shining leather macam ni, definitely dia akan crease kau-kau lah bila pakai. Tapi once hang pakai, make sure that hang pakai terus lah sebab hang dah buat crease dah kan. So, aku rasa nice lah. Nanti just subtle punya. Apa pendapat ampau untuk 1,100 harga ni? Aku rasa berbaloi lah. Sebab aku rasa harga resale mungkin jadi tinggi lagi. Cuma mungkin size aku besar, orang mungkin tak banyak orang size UK 11. So aku dapat harga okey. So okey, kita move ke next item. Okey, ni kalau betul daripada underfitted. Jom kita tengok barang apa kat dalam. Okay. Alright. Kalau hampa tengok video aku dekat La La Land hari tu, aku dapat satu package daripada Underfitted. So, shout out to Underfitted sebab share dengan aku, bagi kat aku baju ni. So, baju ni ialah a collaboration di antara Underfitted dengan Sneakerla. Sebab Sneakerla dah 10 years dah. Nampak? 10, 5, 5, 10. So kan Underfitted main logo kan 5. So dia buat 2 kali lah, jadi 10 years. So shout out to Sneakerla, 10 years. Dan dekat belakang pun sama juga logo Underfitted. And then just tulis Underfitted, Sneakerla, 10 years strong. Tu yang macam cantik lah. Colour dia pun very nice, very simple. Aku rasa yang tu saja untuk Sneakerla. Aku rasa kalau hampa just untuk ada satu memory 10 years Sneakerla, so make sure that hampa go to Underfitted ataupun pergi ke website dia. Aku rasa masih ada tapi tinggal sikit je, limited sizes. So boleh check. Thank you so much Underfitted and Sneakerla. So kita move ke next item. Sorry aku kena kemas sikit. Tak tahu barang apa ni. And tak tahu package daripada mana. Okay, daripada Nike ni. Just pelik aku tak pernah dapat Nike macam ni. Ataupun daripada tukar packaging ke apa, tak pasti. Jom kita tengok. Dia pernah buat macam save the earth lah. Okay, barang apa ni? Barang Nike lah. Okay. So this is the Total 90 jersey. Aku rasa dah lama dah benda ni aku beli. Tapi aku baru nak buka. Aku suka jersey ni sebab colour dia lah hijau. Kuning ni kurang lah. Tapi aku suka hitam dengan hijau. Kuning ni boleh jugalah. Cuma aku prefer hijau. Okay. Letak tepi. Okay. Apa? Cantik. Dia punya colour, dia punya design semua aku suka. Cuma kualiti dia okey je lah. Untuk tu 200 lebih kot rasa ni. Quite expensive untuk kualiti yang macam ni. Tapi aku still suka agak lah. Hitam, kuning and hijau. Aku rasa dah banyak-banyak colour. Mungkin colour ni yang paling lawa lah. Total 90. So siapa yang ingat dulu, time dulu, Total 90 ni memang hype lah. So dia release balik. Aku tak ingat dulu dia pernah release colorway ni ke tak. Tapi bila keluar tu memang colour ni aku paling suka lah. So dia ada keluar banyak colour. Even sekarang pun ada colour yang baru. Tapi yang ni colour yang aku paling suka. Okay. So yang tu je lah. Brand new. Ada tag apa semua. And yang tu je lah aku komen. Tak ada lah. Nothing much. Just kat sini tak tahu ada apa tulis apa. Oh, bawah ni ada tulis Total 90 belakang. Kali hijau dengan kuning. Lain pada tu, apa pendapat abang tentang jersey ni? Okey ke tak okey? Dengan harga yang 200 lebih. Okey. Kita move ke next item. Okey, yang ni pada Nike juga. Yang ni pun pada okey, yang ni pun pada Nike. Terasa ringan lah. Sebab kalau Nike ni dia tulis e-shop world. So aku tahu daripada Nike. Tapi aku pelik sebab apa ringan. Jom kita tengok benda apa. Sebab kalau nak kata kasut, macam kecil. Slipper aku rasa macam aku tak beli. Sebab aku plan nak pakai tu. Slipper tu.
sekarang puas hati harga tu sebab dia dah masuk ke outlet kan. So basically, okay, kita tengok barang apa ni ya. Hampa rasa barang apa ni? Just kotak biasa macam tadi juga. Tap into you. Oh, okay. Patut ringan. Okay, tak nak apa dah. Tak tepi. Okay. Sebab EPL sekarang dah tukar ke Puma kan, brand Puma. So siapa yang minat Nike dulu, ni nampak EPL Nike, and tak silap aku this is Total 90 juga kot. Oh bukan. Kalau bukan Total 90 pun this is the EPL punya bola. First kali EPL punya bola. I mean dia retrokan balik. So this is first. Tapi sekarang kan EPL logo macam ni. Tapi ni sebelum dia ke Puma. So dia release balik. Dia tak ni kan. So yang ni aku tak rasa aku akan pakai pergi tendang lah. So definitely yang ni just untuk aku punya collection lah. And susah mana nak dapat dah lepas ni. Aku rasa kat Nike pun tak ada. And masa aku beli tu aku rasa dalam RM60 kot. Masa tu sale, sangatlah murah. Apa-apa harga aku akan share kat bawah. So, kalau siapa yang ingat, boleh share lah kat bawah. Hampa ingat tak masa EPL pakai bola ni? And adakah yang ni Total 90? Tapi kalau Total 90 aku tak nampak yang macam logo bulat 90 lah. So, tu, boleh komen kat bawah apa yang hampa ingat pasal bola ni. So, aku ada plan juga nak beli Adidas bola World Cup tu kan. Yang nanti lah tengok macam mana. Kalau ada extra kan. Okay, kita tengok dalam ni. Okay, ni berat oh. Ni berat. Serius barang apa ni? Barang apa ni? Okay, aku tak ada idea. Mungkin kasut juga. Mungkin kasut. Tapi kita tengok barang apa, okay? Hantar ke DHL tu. Selalunya kalau DHL ni daripada luar, tapi kadang-kadang Malaysia pun hantar juga ke DHL. So, okay, kita tengok. Okay, cun. Saat ni daripada Malaysia. Johor baru. Okay. Malaysia lah kan. Tapi dia tak double box so. Dalam tu. What the box dia dented. Kan. Tak tahulah sebab ni ke tak. Tapi aku rasa DHL okey. Cuma dia tak bubur double box, which is tak patut lah. Sebenarnya kalau sneakers, kalau peminat sneaker ni memang hampa suka pakai double box. So aku rasa macam bukanlah kena scam. Tapi aku rasa macam marah agak lah. It's okay. Kotak dia still okay lagi lah. Not bad. Tak ada apa-apa. Just dented sikit. Tak pasti pun sebab tu ke tak. Tapi aku rasa kemungkinan sebab tu. Sebab kalau hambur plastik tu, at least hang kena bawa bubble wrap lah kan. Macam tadi dah lah bubuh bubble wrap. Tu bawa kotak pula. Tapi yang ni hang tak bubuh kan. Okay. So yang ni Air Jordan 3 Retro OGSP. So colorway dia black, pewter. Okay lah. So kita tengok kat dalam. Mungkin yang tahu kasut apa ni. Aku pun first time tengok kotak ni. Jom tengok. Cun tu kotak dia. Kotak dia lawa. Style. Kotak dia macam tu. Okay. Cun. And best. Shit. Amal mana punya Air Jordan 3. Aku dah yang putih ya. Tapi aku suka colorway ni. And kotak dia, presentation Amal mana ni memang tak pernah mengecewakan lah. And wow. Macam baru. And aku rasa dia jual aku macam 750 je kot aku rasa. Below than retail. Wow. Serius. Aku tak rasa dia pernah pakai kasut ni. And wow. Aku rasa ni Air Jordan 3 antara Air Jordan 3 yang paling cun sekali aku pernah ada. Aku ada few Air Jordan 3 yang bayangkan. Tapi bagi aku colorway ni clean lah. Okay, Air Jordan 3 Amal mana ni kalau dulu aku rasa kalau dia release masa hype, confirm dia boleh pergi 2,000 lebih. Tapi aku dapat jam 750 kot. Memang cheap lah. And quality dia, aku tak tahu sebab apa. Aku rasa dia tak pakai je kot. Kan? And then colour dia lawa. Tengok dia bagi tag.
Just a Air Jordan tag. Dulu kalau beli selalu dapat tag ni. Sekarang dah tak dapat dah. And then dia bagi just extra laces. Oh, Amal mana ni dia punya detailing, dia punya presentation. Aku suka gila. And then this is, apa dia? Apa ni? Okay, aku ingat dust bag. Rupanya tak. Dia just macam, apa? Dia just bagi macam ni untuk nak tutup kasut je kan. Tu aku suka Amal mana ni memang cool loh. Serius. And aku okay, dia tak hype. Tapi aku just tak faham sebab apa kasut ni tak hype. Sebab aku rasa kasut ni deserve untuk hype lah. Tapi okay lah, tak hype pun kita dapat harga yang murah kan. Kalau tidak, mana dulu hang boleh dapat 750 dengan kotak macam ni lagi kan. Apa pendapat abang tentang kasut ni yo? Amal Mani punya presentation. Amal Mani ni adalah brand yang mengajar aku kalau next time untuk museum status pun kalau aku nak buat, kalau ada budget memang aku nak buat presentation yang best lah. Mana kita pupuh something experience untuk buyer kan. Kan macam difference kan. Hang buka macam ni, hang tengok dalam dia. Difference bila buka compare to other stuff kan. Yang tak apa. Dah kita letak ke tepi dulu. Okay. Aku just nak share hang tentang kasut ni. Colour dia aku suka. And then dia instead of elephant print dia tak pakai. Dia pakai macam suede. So dalam dia macam kilted. Bila pakai ni selesau. Sebab aku ada yang colour putih. Aku suka gila. Serius. And then dalam dia akan tengok insole dia pun ada A punya logo. Detailing dia kau-kau. And then kat sini. Nampak? Dekat dia punya lidah ni pun. Ada macam Amal Mani punya monogram. So dia detailing dia banyak. Tapi dia still nampak very subtle. Tak nampak macam crazy sangat kan. So aku still rasa macam hang boleh smart dress pun still boleh pakai. Dia tak nampak macam aku seorang sneakerhead kan. Cantik kasut ni, serius. Yang ni aku suka. Thank you so much dekat kawanku yang jual harga murah. Thank you so much. Sorry lah, meja ni kecil. So just stay with me. Tengok untuk next video mungkin kita tukar ke meja yang lagi besar ke apa kan. Okay. Yang ni sebab dah ada dah packaging. So aku ada minta kawan aku belikan dulu dekat Underfitted. So this one aku belilah kat Underfitted. Okay. Okay, letak. Kalau hangpa tahu, aku dalam video sebelum ni pun aku suka pasal ruffle ni. Aku suka konsep ruffle ni juga. Imagine dekat Malaysia ni ada 16 ataupun 15 je kereta ruffle Porsche. So that is the Porsche yang Underfitted buat collaboration. So under Porsche 911, just Underfitted, ruffle, logo Underfitted and Porsche yang dia buat. So ruffle ni kalau macam hari tu punya video bagi tahu lah, dia buat Porsche dia bagi jadi macam very fat lah, fat ass kan. Sebab nak bagi nampak lagi gabai. So orang kata kalau depan-depan tu nampak memang very wide lah Porsche ni. And wah, tak ada rezeki lagi kan. So depan dia simple saja, RWB Underfitted. So hampa yang nak something simple, belakang je belanja. So this is the T. Aku tak rasa ni dah ada dah. Ni dah lama dah aku beli. Tapi ada yang baru. Oh tapi best dia punya material dia macam plastisol. Dia tebal. Dia tebal sikit. Rasa macam plastik. Tapi cantik ke? Belakang ni silk screen lah. Belakang ni silk screen biasa. Still cantik. Aku suka. I like it. And then dia datang mana ni? Okay. Datang mana ni? So dia beli sekali. Harga ni RM149. So aku yang tak kumpul benda apa toys ni, adalah sikit-sikit. Tapi untuk 149 okey lah. And Underfitted punya logo lagi kan. Jom kita tengok. Aku tak pasti ni apa dia. Aku tahu tak silap aku dia ada 2 color. And kalau lah hampa dapat color yang special, tak silap aku harga dia lagi tinggi. Macam tu lah. Macam Labubu tu kan. Walaupun aku tak beli. Tapi okay. Cantik. So this is, aku tak pasti dia sama ke tak dengan yang tu. Oh, color gold tu. So color gold ni macam mana ni? Sebab dia ada 2 color tak silap aku. Dia ada color putih dengan hitam. Tapi yang special ni color gold.
So adakah ini patutnya aku rasa harga dia mahal kot? Sebab dia colour gold. Aku baru buka Okay. Cantik lah. Actually untuk 149 macam okay. Tak tahulah sebab dapat gold ke apa kan. Tapi still aku rasa cantik gak lah. Cantik. Untuk apa? Untuk kereta ni. Tak pasti aku nak display macam mana. Tapi kalau ada orang nak beli harga tinggi, okey lah. Aku boleh fikir-fikir kan. Okey lah. Siapa yang biasa pasal this diecast. Diecast ni adakah untuk colour gold ni harga dia lebih mahal daripada colour biasa tak? Aku expect dapat ada hitam ataupun putih. Dia dapat gold. Wow. Bukan macam boleh pilih ke apa kan. Tak nampak macam ada code ke apa. Dia macam blind box jugalah. So, okey lah. Okey. Boleh komen kat bawah lah. Come on. Support, komen sikit kat bawah. Apa benda ni? Adakah dia mahal ataupun biasa saja untuk gold? So, yang tu untuk underfitted dengan rough wall. So, aku rasa cool. And hopefully, mana tahu rezeki kita ada unboxing Porsche betul pula kan? Mana tahu kan? Okay. So, kita move ke next item. Yang ni, okay. Yang ni aku just letak kat sini sebab hari tu aku just pindah barang. And then, okay. Aku keluar yang pertama dulu lah. Tak ke tepi. Sebab itu takut kemek. Okay. So, this is Cortez punya topi. So, macam mana nak sebut? Cortez ke Cortez? First time aku beli trucker ni. And brand ni dah dekat London lah, very famous dulu. Kalau hampa tengok vlog-vlog aku kat London lama dulu, memang brand ni tengah baru nak naik jugalah. Okay. Just a trucker. And logo depan ni logo Alcatraz, betul tak? Okay, kat Penang, dekat Malaysia kita ada Pulau Jerjak. Dulu dia kata penjara lah. Tapi dekat US, dia bubuh motif dia Alcatraz. Walaupun brand daripada UK, tapi dia pakai Alcatraz daripada US. Tak silap aku dekat New York kot dulu. Nanti kita boleh share dia punya info lah pasal Alcatraz ni. So, just a simple normal cap. Bagi aku, okay lah. Just a normal sample. Tak ada yang ni. Just a Cortez punya logo. Dekat apa? Dia punya label ni. And then logo dia kat belakang ni. Snapback. Plastic snapback. Okay. And then ni puffy print. So, okay. So, kita move ke next item. Tadi tu kan. Okay, sebab ni aku ambil pada Ong juga. Sebab dia tadi satu set dengan yang baju tadi tu kan. Brilliant Ass Boys Club. So, datang sini juga. Just, yang ni harga dia berapa? 1790 baht. Okay lah, okay. Aku rasa acceptable untuk collaboration. Carnival pun very big. Ni apa dia? Receipt lah. Bukan, stiker Carnival. First time aku dapat. Selalu dapat Supreme je kan. So, tapi aku suka that konsep dia punya bag yang boleh seal and ada bag lah. Okay. So, topi tu dah colour biru. Aku tak tahu sebab apa. Sejak kebelakangan ni, a few years dah. 2-3 tahun ni aku suka beli topi. Tapi kadang-kadang aku just nak beli untuk nak check dia punya quality. Nak tengok macam mana nak tahu in future aku kalau nak buat ke apa kan. And then dia sama agak snapback. Orang suka pakai snapback kan. Kat belakang ni tak tahu dia tulis apa. Aku rasa Brilliant Ass Boys Club kot. Brilliant Ass Boys Club. Nampak je tulisan Thailand tapi bukan. Kat tepi pun dia tulis Brilliant Ass Boys Club. Depan Thailand Carnival kot. Boys Club. Ini aku tak pasti siapa-siapa orang Thailand tengok tak video ni, boleh komen. Tapi tak ada apa-apa label berapa perasan? Tak ada. Dekat dalam pun semua tak ada. Which is, patutnya ada macam label untuk dia punya brand ke apa kan. Tapi tak ada. So, aku rasa okay lah with the price, everything. Colour dia cun. Tapi serius, colour dia cun. Material dia pun cun. Aku suka lah material macam ni. Cuma, okay lah. Untuk this Black Ass Boys Club. And harga dia tadi pun tengok, okay lah. 1,790 baht. Mungkin duit Malaysia mungkin dalam 200.
And then bayar resell sikit untuk tolong je lah. Tak mahal mana pun. So okay lah. Thank you so much, Ong. So okay. Kita ada kotak yang besar juga. Kita tunggu. That is second last. Jadi barang ni memang mantap. Serius, barang ni last ni memang mantap. Yang ni Nike juga. So aku just tunggu sekejap. Okay, tengok. Barang apa ni? Tapi aku tak pasti sebab dia tulis Hisham The Lesson. Itu aku tak sebab apa dia tulis Hisham The Lesson tu. First time. So ini tak ada apa. Just normal. Tengok apa. Siapa hantar ni? Hisham The Lesson. First time orang panggil aku Hisham The Lesson. Okay, paper bag. Okay, tak ada apa. Okay. So, this paper bag Y3. Y3 is collaboration di antara Yohji Yamamoto dengan Adidas. So, dipanggil Y3. Okay. Pokoknya lama jersey ni aku beli. Sebab dulu hari tu aku beli yang lagi satu yang ada collar tu. Kalau hampa ingat lah unboxing sebelum ni. Tapi ni aku beli yang jersey yang football lah. Bukan lifestyle punya lah. Okay. Chun. Yang ni aku rasa Chun tu. And then yang baru punya ni dah keluar dah untuk World Cup 2026. Aku rasa lawa juga. Tapi tak boleh lawan dengan this Y3 ni. Sebab aku rasa Y3 first kali mungkin dia buat dengan Real Madrid. And this is dia buat dengan Japan lah. Sebab lagi make sense lah kot dia buat dengan Japan kan. So just Y3 kat sini. Dia punya ni pun biasa je lah. Tak ada yang biasa je lah aku rasa. Tak ada yang special sangat. Sebab yang ni ialah fans issue lah. Replika. Bukan yang player issue. So just Y3, Japan. Aku rasa mungkin dalam 200 lebih kot. 300. Belakang Japan punya bendera, flag. Pun macam rubber lah. Rubber sikit. Rubber getah. Dan apa yang best tu dia punya flame tu lah. Flame ni memang Chun. Other than that, material dia okey lah. Okay. Apa pendapat hampa tentang this Japan? Adakah Japan punya football kit ni antara yang paling lawa sekali Japan pernah ada? This. Seingat aku lah. Aku tak pernah beli Japan punya kit. Bila dia release dengan Y3 ni, yang sebelum ni aku beli, and this one. Sebelum ni memang dengan Adidas aku tak pernah beli. And sebab tu aku rasa antara design yang paling lawa is from this Y3. So, apa boleh komen lah siapa yang minat, especially the football. Okay. So, kita ada few stuff lagi. Okay. Kita move ke next item. Kita tengok barang apa ni. Okay. Okay lah. Mungkin apa tahu barang apa kan. Cuma teka je kasut apa. Okay. Aku dah macam agak lah. Kalau daripada belakang ni aku boleh nampak lah. Sebab tulisan ni. Okay, ni double box. Okay. Ada ni okay. Okay. So this box made from recycled material. So kalau hampa biasa dengan tulisan ni, hampa mungkin boleh tahulah brand apa ni. Kan? So boleh teka kat bawah apa dia, collaboration di antara Nike dengan apa ni. Okay. Okay lah. 1, 2, 3. Okay. Air Force One Lows to see. Okay, saiz aku. Apa semua UK 11. Kotak biasa sahaja. So this is collaboration di antara Nike dengan Stussy. Kat sini lama dah. Tak pasti tahun bila. Tapi aku dapat dengan harga yang okey. Sebab tu aku beli. Chun. Simple Chun. Okay. Very simple lah. Tak ada. Dia just material dia to style. Aku suka. And sejak kebelakangan ni memang aku ada a few Air Force One yang colour hitam. Aku tak tahu sebab apa. Aku still suka putih. Tapi aku rajin beli yang hitam pula sekarang. Okay. Baru lagi. Ini mungkin dah try. Tapi jom kita tengok. Ni tahun bila ni? Tak tahu apa boleh nampak tak boleh. Kat sini tag dia. Tahun 2020 release.
Nampak tahun 2020. So rasa ni dah lama dah. 2020 Betul lah. Boleh check lah. Aku tak pasti adakah tahun 2020 ke tak untuk Air Force One ni. So kalau hampa ingat ataupun boleh check kan adakah kasut ni release pada tahun 2020 lah. Aku just dapat harga okey. And then sebab tu aku beli. Cantik lah. Simple. Hitam, all black. Kan. Very nak kata minimalist pun ya. Just ada logo Stussy kat sini. Dia ada colour macam sale satu. Yang tu orang lagi suka. Colour hitam mungkin orang tak berapa suka. Sebab tu harga okey. So Stussy punya logo kat belakang. Dua-dua ada. Both side. Left and right. Dia ada. Lepas tu. Kat sini macam leather. Dia memang best lah. Leather. Leather material. And then swoosh dia pun special. Tapi kasut lama kan. Tapi and then kat sini memang Stussy punya iconic punya logo lah. Stussy, New York, Los Angeles, Tokyo, London, Paris. This is all those big cities lah. So, tengok betul tak tahun 2020? And apa pendapat anda tentang kasut ni? Still relevant? Ataupun orang dah tak pakai dah this Black Air Force One? Okay. So, kita ada a few pairs of shoes dah. Kita move ke, I think, this one, HL ni. Apa ni? Yang ni barang SVG. So, brand, local brand, antara local brand yang hype dekat Malaysia. Baru lagi release. Thank you so much for the seeding. Thank you so much Acap for this. Color merah. This is brand Indonesia. Aku tak tahu macam mana nak sebut tu. Kale ke ataupun SVG Savage, Kale SVG Worldwide. So dia release dekat USS dekat Jakarta dulu dan baru release online dekat Malaysia. So these two big brands ni memang antara brands yang paling besar dekat Malaysia, Indonesia. Aku rasa brand Kale ni pun Kale kot. Kale ni pun memang very big kat Indonesia. Aku rasa followers pun mungkin a few 100,000. And collaboration. Material dia pun sedap. Very heavy cotton. And then kat sini semua embroidery. SVG Kale Racing Team. So dia buat inspiration racing. Kat sini pun ada logo dia. Kale SVG Worldwide. Cantik lah colour dia. Dia macam bukan merah. Tak kata merah macam wash sikit ke apa. And then ni memang cun lah. Macam ala-ala Prada sikit kan. Nanti SVG punya logo. Okay. Oh, belakang dia pun. Aku ingat from the website nampak macam print. Ataupun from the IG. Tapi sebenarnya dia full embroidery. And then World Champion SVG Kale 2025 tahun ni, Conquer the Fear. Actually dia punya embroidery honestly aku rasa lawa. Nampak? Cun. Embroidery dia cun. Bintang dia apa semua cun. Dia punya jahitan apa semua kemas. So no wonder mungkin SVG antara brand kegilaan ramai orang. And thank you so much untuk this. Cun. Kualiti apa semua aku rasa tip top. Oh, logo dia pun lain sikit lah. Untuk this collaboration. SVG Kale. So, dia buat macam rubber patch sikit. Thank you so much for this. Cun lah. Serious, honestly. From the bottom of my heart. Aku rasa dia punya material, dia punya quality of the stitching, embroidery semua. Tip top. So, apa pendapat anda tentang SVG? So, aku rasa ramai, terutamanya Gen Z, support. Thank you so much again, Acap. Okay, kita move ke 3 item je sekarang ni. Okay, kita kena buka ni jugalah. Nike juga. Sebab ni kau tak pada Nike. Sorry lah, mungkin aku dah terpecah rahsia kan. So, actually kita Jordan, Nike, and Doc Martens. So, orang memang move ke New Balance dengan Asics. Tapi aku still dengan Nike juga.
Aku dah beli juga New Balance dengan A6, tapi itulah, aku still rasa aku masih apa, tak tahu nak cakap klasik kot, klasik kan. Tapi memang pada dulu macam ni, daripada aku sekolah dulu, memang Nike lah, memang minat Nike. New Balance ni ataupun A6 ni suka juga baru-baru ni, terutama yang loafers tu, tapi aku tak ada chance untuk beli lagi. Okay, cun. Aku nampak apa mungkin pelik tu. Kotak dia colour purple. Aku jarang beli ni, tapi untuk kali ni, thank you so much. Aku dapat daripada sneakers app Nike for Retail. So, hampa boleh teka tak kasut apa ni? Hampa boleh teka ke tak boleh? Teka kasut apa ni. Kalau stop side and komen kat bawah kasut apa ni. Okay, jom kita tengok kasut apa ni. Okay lah, aku just tulis SB MX 95. Colour dia Obsidian Speed Yellow. So, kasut ni antara kasut yang aku rasa tak sabar lah nak pakai. Sebab, tengok okay, get 20 off, okay, 20%. Gift spot. Dia pakai Nike SB punya wrapping paper juga. Sebab Nike SB kan selalu pakai macam ni. Sorry. Damn. Yang ni US 13 lah. Sebab kalau MX aku memang suka pakai besar sikit. Just Nike SB punya stiker. Tak ada apa lah dalam. So dia punya kotak, walaupun dia MX, tapi dia pakai kotak Nike SB. Sebab this is a collaboration between Nike dengan Nike MX dengan Nike SB and Eric Coston. Aku rasa berat juga kasut ni. Berat sikit, tapi cun. Aku akan review. Aku akan buat full review, aku rasa. So, aku rasa patut tak aku buat full review untuk kasut ni. Nike MX 95 X Nike SB and Coston. Aku rasa patut lah aku buat full review. Sebab kasut ni bagi aku one of the sneaker of the year untuk tahun ni. Serius. Apa kena beli kasut ni, serius. Aku macam, shit, aku dapat retail, and then after that semua sold out. Aku macam, aku dapat this one retail and that one retail lah. Tapi aku rasa yang ni mungkin lagi susah untuk dapat retail. And then, okay lah, aku nak cakap panjang-panjang pun, aku rasa aku akan buat full review. Patut tak? Komen kat bawah. Okay? So, serius. Tak nak cakap apa, tapi aku akan pakai kasut tu secepat mungkin. One thing about these shoes, kalau yang ada air bubble, especially the MX, macam ni, hampa kena pakai terus tu. Pakai terus lah, jangan simpan-simpan. Sayang pun aku rasa. Tunggu event ke apa semua pun, buat apa, pakai terus kasut ni. Cun. Colour dia cun, material dia cun. Cuma berat sikit. Tapi tak apa, nanti kita akan buat full review. Okay, so kita dah nak dekat sampai ke hujung. Aku ada 2 lagi package yang aku rasa sangat cool. And jom, thank you so much yang stick sampai ke. Okay, barang apa ni? Fragile, hand carry. Okay. Takut terkena barang kat dalam selalu kan. Oh, tak kena. Hopefully tak kena. Okay. So, apa boleh teka barang apa ni? Cepat, sebelum aku habis buka ni, teka dulu barang apa ni. Cepat. Barang apa ni? Dia besar. And aku tak pernah unboxing lagi barang ni. Dan aku tak tahu sebab apa aku beli barang ni. Okay. Okay, ada 2 barang sebenarnya. Aku baru ingat. Barang ni baru lagi. Baru aku rasa last 2 weeks kot release. Okay, aku share lagi sikit info lah. Barang ni aku beli dekat USS. Dekat Jakarta sana lah. Tapi kawan aku tolong kirimkan. Okay. Apa tu? Okay, kita buka satu dululah. Shut. Tutup dulu. Tak nampak barang apa.
Okay. Raw Type Riot kan? Raw Type Riot dah. RTR selalu. Raw Type Riot. Betul? Raw Type Riot. Okay. Dia punya dust bag lain pula kan? Dia punya bag. Okay. Dalam ni. So, ada lagi dust bag ni. Okay. So, first time aku beli kot. First time aku rasa beli brand ni daripada Indonesia. Raw Type Riot. And dia punya harga 600,000. Oh, 600,000. Okay tak? Aku spend 600,000 untuk video kali ni. Okay, kita tengok barang apa dalam ni. Just a polo shirt. Polo. Kadang-kadang aku beli, aku suka tengok material. Rasa material kan. Okay. Yang ni material polo. Yang ni Raw Type Riot punya, aku rasa dia selalu memang pakai this Tomcat lah. As a Tomcat. When Raw is going to be awesome. Raw Type Riot. Made in Indonesia lah. 62. Team Riot. So, ni lah. Polo RWB Atmos RTR. So, thank you so much kawan aku. Yang ni. Okay, dia just all black. Tapi tak pasti ni reflektif ke apa. Mungkin bukan lah. Just a plastic sole ke? Plastic sole rasa ni. Just Ruffle. Betul, aku suka berapa banyak barang Ruffle untuk kali ni kan. Atmos, Raw Type, Porsche 911. Ruffle punya. So, antara 3 calibration lah. Yang tu yang gila lah. Untuk aku rasa. Aku suka agak lah tengok 3 calibration kan. 3-way calibration. So, di antara Raw Type Riot, Atmos dengan ni. Cool lah. Just that... Okay lah. Kadang-kadang aku suka tengok apa yang dia nak tulis tau. Sebab hang tulis, okay, Atmos. Kat sini pun ada Atmos. Kat sini ada Ruffle. Kat sini RWB lain sikit. Ni Raw Type Riot. Kat sini RTR. So, cool lah. Dia pakai logo yang berlainan walaupun dia tulis benda yang sama. So, okay. Cun juga. Aku suka. Something different lah. Aku duk pakai benda sama. Lebih kurang sama aja kan. T-shirt. Tak t-shirt, jersey. So, okay. Untuk tu, letak tepi dulu. Okay, barang apa ni? Mungkin apa boleh teka dah kot kan. Jom tengok barang apa. Okay. Damn, kotak ni besar tu. So, ni adalah helmet. Sebab apa aku beli helmet? Aku tak pasti sebab apa. Sebab satu, aku rasa cun lah untuk buat display. And then, aku suka lah dia punya colour apa semua, aku tengok cool. And mana nak tahu ada rezeki pakai Porsche kan lepas ni kan. Bolehlah aku pakai. Okay, tak apalah. Aku tengok dia punya. Yang ni mungkin kawan tolong buka dah kot. Sebab aku tak pasti sebab apa. Mungkin nak tengok colour apa. Cuma aku baru tahu dia pun macam okay. Dia pun macam yang tadi undefeated punya kereta tu. Dia kalau lah nampak rare item. Kalau hang dapat merah, okey. Kalau hang dapat hijau ni, tapi dia dah macam tunjuk hijau kan. Tak pasti M ni adakah dia tunjuk benda ni ke tak kan. Nampak? Tak tahu ada coincidence ke apa. And then, yang ni colour merah. Mungkin lah. So, hampa rasa colour apa? Adakah aku dapat rare item ni? So, cool lah, cool. Sebenarnya dia berkata dekat Indonesia, dia pun suka buat helmet sebab harga dia murah dekat Indonesia. Tak tahu betul ke tak lah. Siapa boleh komen kat bawah. Sorry lah, duduk suruh hampa komen pula kan. Sebab, hampa selalu tak komen tu. Komen sikit. Okay, tengok dalam dia. Actually first time aku beli helmet. Aku tak pernah beli helmet. Cuma aku rasa ni mungkin sesuai lah untuk buat display kat kedai kan. Cun. So dalam semua tak ada apa. Just dia punya kotak cun lah. Kotak dia cun. And then the dust bag dia. Motor tak ada. Porsche tak ada. Okay, jom kita tengok. First time nak tengok ni.
Okay, colour apa ni? Okay, bukan rare punya colour lah. Cun. Serius cun. Aku rasa harga dia pun okey jugalah. Aku tak ingat. Sebab kalau harga mahal sangat, aku takkan rasa aku akan beli helmet. Sebab untuk apa kan? Untuk apa aku nak beli helmet? Tapi disebabkan helmet ni cun and harga dia pun okey, sebab tu aku beli. Okey lah. Okay, bagi aku tengok dulu. So, apa pendapat anda tentang helmet ni? Okey ke tak okey? Nanti aku akan share harga jugalah kat bawah. Tak pasti pada ni. Aku tak mau kacau sebab aku tak plan untuk pakai pun benda ni. Tak pastilah, mungkin aku tak pakai kot. So, just hard coated visor, optical grade. Boleh tak? Okay, mungkin boleh buka kot kan. Okay. Tapi colour dia cun tu. Tak pasti dia paint ke stiker tu aku tak pasti. Adakah dia spray memang colour ni ataupun dia stiker. Tapi kalau daripada apa yang aku tengok, dia memang stiker lah. Tu tak pasti. Stiker kot kan. Tapi tak apalah. Aku rasa still cun. Apa pendapat hangpa? Ataupun hangpa rasa aku kena scam? Sebab taklah, aku rasa okey lah. Tapi apa pendapat hangpa lah? Okey tak okey? Okey. Boleh komen kat bawah. Aku rasa yang tu detailing dia lah. Aku rasa cun just belakang dia ada logo that Porsche tadi. 911 and Moss Road Type Riot Racing. So okey lah. Tak tahu ada size ke tak, tapi okey lah untuk display kan. Cun kan. Cun. Okay, baru berasan tadi. Punyalah banyak stiker dia bagi. Ruffle Atmos. Kan? Banyak gila. Tak pasti tadi kalau hampa nampak. Dia keluar ikut dalam helmet ke dia keluar yang daripada baju. So, stiker. Thank you so much. Okay. Now, apa barang yang dulu 200,000 lebih? Jom. Mungkin ada setengah orang boleh teka. Mungkin ada setengah orang tak boleh teka. So, dulu barang ni dekat Sotheby's auction mencecah sampai RM230,000, $55,000 USD. Tapi sekarang ni harga dia mungkin dalam 1,200 sahaja. Gila kan? So kalau apa tengok daripada bag pun mungkin pada tahu dah. Undefeated Kuala Lumpur. Aku tak pernah unboxing lagi dalam video. So this is first time aku kumpul and share. Mungkin barang ni dah a few months dah. But that is the tote bag. Okay, letak tepi. Then 05 dia release dulu pada tahun 2005. So dia ada 72 pasang sahaja and this is tahun 20 tahun and tahun 2025 ni baru dia release balik. So okay, tengok kat sini retro undefeated RM1,049 saja. Dan resell dia pun tak berapa tinggi. Aku okey je. Kat sini stiker Nike Malaysia, so original lah. Susah pun nak dapat stiker ni dah. And then kat sini Air Jordan 4 Retro OG SP Special Project. So this size aku, size 12. And masa dekat sneaker lah hari tu aku expect ramai orang pakai kasut ni. Tapi tak sangat. Adalah a few tapi tak ramai sangat. So mungkin hangpa dah tengok dah kasut apa ni. Tapi bagi aku still lawa kasut ni. Walaupun tak kisahlah. Tak hype ke, murah ke. Kan? Yang orang tak tahu sebelum ni, kasut ni pernah mencecah sampai RM200,000. Kasut ni dulu gila mahal. Semua orang yang minat sneakers memang dream lah untuk kasut ni. Wih, boleh tahan ke? Punya banyak. Dia punya ni kan. Okey lah. Aku tak ada komplain tau. And wow, lawa. Okay, sekejap. Kotak dia yang tu okey lah. OG punya kotak sikit. Ada paper, ada macam just kadang-kadang hang perlukan apa? Some small detailing macam ni lah. Untuk apa? Bagi nampak lagi best kan. Tapi tak boleh lawan macam Ahmad Maneh tadi lah.
Laces pun aku rasa tak ada. Mungkin ada kot kat dalam colour orange kan. Tapi aku just nak biar colour ni je lah. And that is the kotak. Okay, kita letak tepi. Okay, kasut ni. Lawa itu. Aku pun nak share dengan hampa banyak-banyak pun mungkin dah boring dah tengok kasut ni. Tapi apa yang aku nak share dengan orang yang tak tahu pasal kasut ni pernah jadi kasut antara kasut yang paling grail sekali. Antara semua orang memang nak kasut ni. Kalau hang sneakerhead ni memang nak Air Jordan 4 ni. Memang tak pernah termimpi pun untuk beli kasut ni sebab mahal gila, yang ada 72 pasang saja kat dunia ni. Suddenly tahun 2025 ni memang best. Nike bagi kita macam-macam. And last year dia bagi Wu-Tang. This year dia bagi Undefeated 4. So aku bila tahu nak release memang thank you so much kat aku dapat kat Undefeated lagi kan. Beli. But then yang ni memang aku happy gila lah. Adakah kasut ni adalah sneaker of the year? So kita akan buat sneaker of the year punya video. Mungkin kalau sempat aku akan share apa pendapat aku tentang sneaker of the year yang mana satu. Just saja je lah, just nak share dengan hampa kan. And then okay, actually tadi ni last kan kita katakan. And aku dah extra lagi last. Thank you so much players, Mois, sebab bless aku barang ni masa sneaker lah, La La Land tu. Cun dia punya dust bag ni aku suka. Very steady. Okay, kita move ke barang apa tu. Made in MY 2001. Gila players, lama gila brand ni 2001 weh. Tak pasti adakah players lah streetwear brand yang paling lama kat Malaysia ke. And still sampai sekarang relevant. So kita tengok. Thank you so much players for this jersey. Aku suka colorway dia. Colorway dia adalah colorway Mountain Dew. Okay, tapi cantik Okay. Players Esports lah dengan Mountain Dew collaboration. Kat ni ada apa ni? Do the Dew. That is the Mountain Dew punya motto. Tapi yang bestnya color Mountain Dew ni memang cantik Serius. Kalau macam pink, grey hijau, made in MY, that is players punya tag. Aku tak pasti ada lagi ke tak. And harga dia nanti aku akan share kat bawah. And players, and this is dia punya tag. In the game since 2001. Lama gila. Serius. Tapi kain ni sedap. Cuma, kat sini ada ni Bro, pasal Harimau Malaya. Aku tak pasti sebab apa ada Harimau Malaya. This one. And then dekat belakang ada Mokis Pizza and Coffee. Ni Mokis pizza, ada few shops dekat, aku rasa kat Klang Valley Tak ada kat Penang lagi, aku tak pasti kat ada state. Tapi dekat KL memang banyak lah Mokis pizza dia. Okay juga, boleh try. So thank you so much ke players. Okay, so before this aku just nak tunjuk kat hampa. Okay, tak apalah, aku just nanti tunjuk next time lah. Mungkin video ni dah panjang sangat kan. Okay. So aku rasa tak tahu lagi untuk video ni macam mana lagi hampa nak kan. Mungkin next time hampa boleh tulis kat bawah apa benda yang hampa rasa boleh improve untuk unboxing gila macam ni. Mungkin lama sangat ataupun aku tak rasa pendek sangat lah. Mungkin hampa nak tempat yang baru lagi ke, color setting, boleh komen dekat bawah. And then just nak recap, aku memang akan pakailah semua kasut-kasut ni. Kecuali mungkin kasut ni aku 50-50 lagi. Aku nak try balik nanti adakah kasut ni boleh jadi kembang tak untuk kaki aku, sebab tadi aku rasa sangatlah fit. Kasut ni aku akan pakai this year juga, aku akan pakai. That one definitely this year. Yang ni aku tak pasti bila. Lah kan. Yang ni aku rasa yang paling cepat sekali, this one. Aku rasa next aku akan pakai kasut ni. So sini aku rasa boleh tunggu dulu. And then the Air Jordan 1 Low ni mungkin secepat mungkin. Aku nak buat full review. Helmet ni aku tak pakai lah. So baju apa semua tadi aku rasa aku dah share dah. And untuk video ni apa lagi, boleh komen kat bawah apa pendapat hampa semua. And apa lagi Aku rasa yang tu je lah kot. Hopefully hampa enjoy this video.
Aku jumpa next video, and thank you so much untuk support this channel. Aku rasa dah almost 4 years or 5 years dah lah. Kita buat time COVID, and keep on supporting. And siapa yang tak subscribe, boleh subscribe. Kita nak sampai 10,000 lah. Yang tu saja. And then kita tengok how it goes after this. That's all. Assalamualaikum. I'm Syamat. Roger and out.